Okey, so selamat sejahtera. Okey, so kita sambung kerja kita. Okey, hari ini kita masuk unit 3 Okey, chapter 3 form 4 Okey, topik dia adalah prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Okey, so that means dalam hidup kita, kita kena buat keputusan atau kadang-kadang kita perlu ambil tindakan. Okey, so pada masa itu ada dua prinsip lah, iaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Mana satu kita pilih, Azan, semasa kita buat keputusan atau ambil tindakan. So that is the topic lah, Azan. Okey, nampak? Okey. So as usual, buku teks ada. Okey, aspek yang ada dalam buku teks semuanya cikgu nak kamu salin dalam borang mastery. Azan, so maksudnya macam kamu buat nota lah. Azan, okey, so dalam topik ini mereka bagi cadangan nilai. As usual lah 5. Cadangan means just cadangan saja. So dia bukan mandatory. Mesti guna yang ni saja. Faham? Tak ada. Okey. So nilai rasional kamu sudah tahu. Nilai rasional means kita boleh berfikir. Okey, kita boleh berfikir. Nampak tu? Nampak? Boleh berfikir. Lagi satu, kita boleh bertindak wajar. Nampak? Itu nilai rasional. Azan, okey, nampak. Okey, kalau kasih sayang kamu tahulah. So orang yang ada nilai kasih sayang means dia ada kepekaan. Lepas tu lagi satu adalah perasaan cinta. Yang ikhlas. Okey, nampak. And kalau baik hati means pun kepekaan juga. Okey, kepekaan, tapi you peka terhadap kebajikan. Okey, terhadap kebajikan. Okey, kebajikan. Lepas itu kalau you peka means what you do? You beri bantuan. Okey, bantuan dan juga sokongan moral lah. So that means nilai baik hati ini dia spesifik untuk tolong menolong lah, bantu. Anything regarding bantuan means nilai baik hati. Azan, derma, all that lah. Jujur means kamu tahu kita bercakap benar. Okey, lepas tu kita bersikap amanah. Okey, bersikap amanah dan juga ikhlas lah. Nampak? Dapat Okey. Dan kalau keberanian means kejujuran means kita bercakap benar lah. Okey, kita bercakap benar. Lepas tu kita bersikap amanah dan juga ikhlas lah. Okey, nampak tu. Dan kalau keberanian means kita hadapi cabaran. Azan, kita hadapi cabaran. Okey, dengan yakin. Okey, dengan yakin dan tabahlah. Nampak? Boleh so ini nilai lah. Okay, so cikgu when I go through just beritahu sajalah apa nilai dia. Azan, okay, nampak. So jangan takut. Okay, now, okay, dalam topik ini first thing kamu kena tahu adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam membuat keputusan. Okay, nampak tu? Apa itu prinsip keadilan? Azan, nampak tu? Lepas tu kamu kena tahu contoh prinsip keadilan itu. Dia ada 5 contoh. Azan. Lepas tu dia ada
cara amalan dia lah. Azan, dalam buku teks. Kita ikut buku teks lah. Iaitu kamu kena tahu apa itu prinsip keadilan. Dan kamu kena tahu semua 5 contoh. Azan. Dan dia ada contoh dia. Contoh amalan dia. And then same goes to prinsip keprihatinan means what? Dan dia pun ada contoh. Dan dia pun ada 5 contoh. Nampak? And then dia ada contoh amalan dia. Azan. Then after that we go for kepentingan both of it lah. Kepentingan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Azan. Dan dalam topik ini kita ada contoh strategi penyelesaian konflik. They give a situation lah. Azan. Dan kamu ada perasaan semua dekat sini. Dan habis topik. Azan. Okey, nampak. And students, topik ini adalah salah satu topik yang belum ditanya dalam SPM. One of the topic lah. Memang ditarget setiap tahun mereka target tapi belum keluar. Azan. So that means this year will be one of the most targeted topic lah untuk SPM tahun ini. Nampak tu? Boleh? Okey. Dapat? Okey, kita go through. Okey, it's very easy tau. Cikgu beritahu kamu lah. Adil means, Azan, kamu ingat benda ni saja. Adil means, kamu ingat perkara ini. Law. Azan, law. Boleh, undang-undang. Kamu ingat yang tu. Okey, law tau. Undang-undang, Okey, nampak. Itu keadilan. Okey, so kalau law means, tengok sini Yuna baca bahagian ini semua kadang-kala, ayo cikgu apa ni banyak cikgu ada sen. So I make things simple for you. So cikgu beritahu kamu. Okey, prinsip keadilan means you ingat law. Law means apa? Dia sama untuk semua. So dia ada kesaksamaan. Ada nampak? Nampak tu? And then dia adil untuk semua means untuk diri kamu dan juga untuk orang lain. Azan, Okey, nampak tu. Okey. Then next adalah bila kamu nak buat keputusan. Azan, untuk sesuatu dilema moral, prinsip keadilan is the basic thing kamu gunakan lah sebab adil means law. Azan, law means semua sama. Azan, something like that lah. Azan, okey, nampak tu. Boleh? Okey. So you tengok kita go through sama-sama. Okey. Prinsip keadilan dalam membuat keputusan. Sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesaksamaan. Okey? Menegakkan kesaksamaan means dalam bahasa Inggeris kita panggil uphold. Okay, you uphold equality. Nampak? Azan. So maksudnya kamu takkan tengok perbezaan. Sama, semua sama. Azan, equal. Ada faham? Okey, nampak tu. Dengan keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan dan perlakuan. Maksudnya dalam semua situasi pun sama. Cara you fikir, cara you bertutur, perasaan kamu dan juga tingkah laku kamu, perlakuan kamu, semuanya sama. Azan, untuk semua sama. Tak ada perbezaan. Kita tengok kesamaan. Azan, so ingat. Mungkin bila kita baca, ayo apa ni cikgu memeningkan. Okey, tak perlu takut, tak perlu risau, tak perlu panik. Tengok sini. Law means untuk semua sama. Azan, okey, dapat. Itu perkara pertama cikgu nak kamu ingatlah. Law means untuk semua sama. Dia tak tengok siapa. Azan, okey, lepas itu prinsip keadilan melibatkan sebarang perbuatan adil. Maksudnya you fair terhadap diri sendiri dan juga orang lain
Untuk semua benda tu adalah sama. Untuk diri kamu pun sama, untuk orang lain pun sama. Fair to everybody. Boleh? Azan, ha? Okay, then after that, you ada lagi satu prinsip, ha? Membuat keputusan untuk sesuatu dilema moral. Okay, what is dilema moral? Okay, dilema moral means adalah satu situasi atau keadaan yang menyebabkan kamu sukar buat pilihan. Kamu ada dua choice lah. Susah mau buat pilihan. Azan, ha? Okay, so kamu dalam keadaan serba salah. Azan, ha? Okay. Dalam keadaan serba salah, kalau kamu pakai prinsip keadilan means semua sama. Azan, ha? Okay, nampak tu. So, this is the best lah. Azan, ha? Sebab kalau prinsip lain kamu gunakan, keprihatinan, kadang-kala keputusan kamu berbeza. Tetapi kalau prinsip keadilan means untuk semua keputusan kamu adalah sama. Azan, maka dia gunakan prinsip keadilan sebagai nilai asas. Boleh, ha? Something like that. Okay? Dapat? Boleh? Okay. Tengok sini, ha? Okay. It's very simple actually topik ini. Azan, ha? Benda yang ada dalam buku tu, bila kita baca, kita rasa pening. Azan, ha? Tapi benda ini senang. Okay, it's very simple lah. Adil means law. Law means buat salah mesti dihukum. Kamu ingat macam tu. Buat salah means mesti dihukum. Bila kita bagi hukuman, kita tak tengok you siapa. Semua sama. Azan, ha? Okay, nampak. So, that means we are fair to ourselves and others. Nampak? Something like that lah. Boleh, ha? Prinsip keadilan dalam membuat keputusan. Okay. Kenapa kita kena, kalau buat salah means confirm kena bagi hukuman. Kenapa kita bagi hukuman? Sebab kita nak kamu insaf. Lain kali jangan buat. Azan. Dan bila kita strict, kita adil means bukan you saja yang buat salah saja sedar, no. Orang lain pun takut buat kesalahan yang sama. Azan, something like that lah. Boleh faham, ha? Itu keadilan. Keadilan means hukuman is a must. Azan, kenapa? Sedar, insaf. Lain kali tak buat. Dan bila kita very strict dengan hukuman means, then orang lain pun tak berani buat. Maksudnya dia menjadi pengajaran kepada orang yang buat salah dan juga orang lain. Azan, ha? Something like that. Dan kita tak tengok siapa. Untuk semua sama. Ingat benda tu lah. Boleh, ha? Okay, next. Okay, dekat mana kita kena amalkan prinsip keadilan? Contoh dia. Okay, tengok sini, ha? Contoh prinsip keadilan, ha? Okay. Dia ada dekat mana kita kena amalkan. Lepas tu dia ada contoh dia. Contoh means, prinsip keadilan means, tengok, dia ada 5 contoh. Boleh ditanya dalam soalan, tapi setakat ini kita belum ada rekod sebab tak pernah soalan daripada topik ini muncul dalam SPM sebenar. Azan, maka no rekod lah. Kita ada contoh soalan dalam buku dalam pasaran sahaja dan buku teks. Boleh, ha? Okay, so you tengok. Contoh dia. The first one adalah bersikap tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah means apa? You are not biased. Nampak? You are not biased. Then, kamu akan beri layanan sama rata. Azan, ha? Okay, next. Menghormati hak individu. Dan cikgu dah pesan daripada awal, ha? Walaupun buku teks dia kata menghormati hak individu, dalam exam jangan guna perkataan ini. Sebab hormat itu adalah nilai universal. Azan, ha? So kalau boleh kita 100% tak mahu guna perkataan nilai universal semasa kita buat ayat dalam moral. Careful. So apa yang boleh tukar adalah menghormati itu kamu tukar jadi memuliakan hak individu. Okey, memuliakan hak individu. Nampak tu? Boleh?
And then kamu adil dalam mengagihkan sumbangan, contribution atau help lah, bantuan Azan. So kamu adil dalam agihkan sumbangan atau bantuan. Azan Then next, kamu bersikap rasional. Okay. Perkataan ini pun kamu tak boleh guna. Sebab rasional juga nilai universal. So kamu kena tukar. Okay, cari alternatif. So rasional ini, kalau bersikap means, you can put a word of bersikap. Rational means kamu boleh kata bersikap realistik. Make sense? You boleh kata bersikap munasabah. Okay? Tapi kalau dia kata berfikiran rasional. Azan, kalau berfikiran rasional means, kamu boleh tulis sana berfikiran, ini bersikap. Kalau bersikap means memang realistik, munasabah we can use. Tapi kalau dia kata berfikiran rasional. Okay, you kata berfikiran waras atau logik. So ada banyak perkataan, depends on soalan lah. Boleh Okay, so cikgu bagi kamu banyak alternatif. Azan, inilah kadang-kadang bila you baca sendiri, okay, you main baca saja. Azan, okay, so pengalaman macam cikgu semua dah lama Azan, dalam bidang pengajaran. So setiap tahun ajar maka ada pengalaman. Pengetahuan lebih sikit lah Azan, maka kita share kepada you. Azan, sebab itu selalunya kamu kena dengar apa yang cikgu kamu mengajar. Beri perhatian, dengar. Azan, okey, nampak. Boleh Okey. Tengok sini Okey. Topik ini banyak orang yang takut Azan, topik ini tapi tak perlu takut sangatlah. Azan, when you go to question then you understand. Topik dia easy saja. Tapi buku itu macam too theoretical Azan, okey. So tengok Okay. Contoh prinsip keadilan dalam membuat keputusan. So kalau kamu ada prinsip keadilan, kamu bersikap tidak berat sebelah. Azan, you are not biased. Okey, dalam situasi macam mana? Bila kamu memilih calon. So maksudnya let's say awal tahun kamu pilih ketua tingkatan kan? Azan, then kamu masuk koko semua, kamu akan pilih siapa pengurusi, naib pengurusi all that. So kamu tidak bersikap berat sebelah. Azan, dalam pemilihan calon. And then same goes to bila kamu bagi reward, ganjaran atau hukuman uzur, you are not biased. Azan, okay, walaupun itu adalah yang buat salah itu adalah anak kamu, hukuman still the same. Azan, okay, nampak tu. Ganjaran pun sama. Reward atau hukuman, we are not biased. Azan, kita bersikap tidak berat sebelah. Boleh faham Azan, nampak tu. Boleh Okey, semua ini adalah bila kita dalam satu dilema lah. Don't know which one to choose. Azan, so kalau kita gunakan keadilan means confirm kita tidak akan bias. Azan, Okey, next adalah layanan sama rata. Layanan sama rata. Azan, so we treat everybody equally lah. Azan, cara kita layan sama rata. Sama rata dekat sini, layan sama rata means tanpa mengira status sosial. Status sosial means adalah dalam masyarakat kita ada, normally dalam Malay kita kata darjat lah. Azan, darjat means kedudukan seseorang. Kedudukan seseorang. Azan, itu yang kita panggil status sosial. You prime minister ke, you rakyat biasa ke, we don't see. Azan, itu yang kita panggil status sosial. Status sosial ini adalah kedudukan kamu dalam masyarakat. Azan, okey, nampak? Boleh. Okey. Then got another one. Not only tanpa mengira status sosial, tanpa mengira sosioekonomi. Sosioekonomi ini adalah
juga kedudukan kamu dalam masyarakat, tapi based on ekonomi. Dia lebih condong kepada ekonomi. Ekonomi means pendapatan kamu. Azan. So tanpa mengira kamu punya apa itu pendapatan lah. Sebab dalam masyarakat kalau kamu tengok, kita ini ikut pendapatan. So dalam Malaysia kita ada sistem B40. Okay, B40. Masyarakat ada yang kategori B40 lah. Okay, B40. B40 means bottom 40. Kita panggil B40 means bottom 40 means actually maksud dia kamu punya gaji suami isteri dua-dua bekerja tak melebihi 4,000. Dia bawa 4,000. Zen, B40. Zen. Nampak itu sosioekonomi lah. Boleh Okay, then kita ada M40. Middle 40 lah. Middle 40 means adalah of course melebihi 4,000. Maksudnya dia lebih kurang macam 5,000 Hafid. Yang ni adalah gaji kamu suami isteri 5,000 tapi dia kurang daripada 10,000. Kurang daripada 10,000 lah. Azan okey, nampak 9 hadis lah. Azan yang ni B40 itu kurang daripada 3,000. Azan M40 dan kalau melebihi 10,000 means kamu adalah T20. Azan, nampak tu. So bila kita beri layanan you orang kaya ke, orang miskin ke, macam mana pun kita tak kisah, semua sama. Kita beri layanan yang sama. Azan tapi yang atas itu tanpa mengira status social means adalah kedudukan darjat kamu dalam masyarakat. Iaitu macam orang Melayu kita ada, kalau status tinggi sikit kita panggil golongan bangsawan. Tu orang India itu you tahulah dia ada sistem kasta. Nampak? Zen okey, nampak. So ini tak kira you kasta apa, tak kira you darjat apa. Zen okey, nampak, they don't see status social. Yang ni status sosioekonomi punya. Dia lebih kepada pendapatan. Sebab dalam dunia ini kita ada masyarakat kelas atasan, kelas pertengahan, kelas bawahan, tapi yang ni mengikut gaji, tangga gaji lah. Azan okey, nampak. Tak kira siapa pun kita beri layanan yang sama. Azan okey, nampak. Okey, next kita memuliakan atau menghormati hak individu. Okey, contoh you boleh nampak hak individu dia cacat ke tak cacat pun kita layan sama. So kita ada kemudahan untuk golongan OKU. And kadang-kala kita juga ada orang yang kurang bernasib baik. Kurang bernasib baik means what? No. Kita panggil mereka sebagai apa itu? Kurang bernasib baik lah. Less fortunate. Less fortunate adalah mungkin disebabkan oleh apa, dia adalah tak ada ibu, tak ada bapa, tak ada ibu dan bapa, anak yatim, understand? So tak ada bapa means then under ibu tunggal, all that kita respect semua orang. Azan, kita tak bezakan, semua sama. Dia sempurna ke dia cacat pun sama juga. Azan, okey, nampak tu. So dia less fortunate pun kita layan sama saja. Tak kira siapa mereka. Azan, okey, next. Adil dalam mengagihkan sumbangan dan bantuan. Bantuan ini adalah kepada mangsa bencana. Mangsa bencana. So maksudnya macam dalam Malaysia kita ada situasi lah. Ada beberapa negeri bawah kerajaan yang memerintah. Ada beberapa negeri kalau kerajaan itu tak memerintah, bawah kerajaan tak memerintah means kita panggil pembangkang. Azan. So kadang-kadang apa yang berlaku adalah kalau negeri itu tak sukun punya parti dan sebagainya, kita tak mau bagi dia tak mau bagi bantuan. Kurangkan bantuan and all that. Azan. Cannot be like that. Azan. Bila kita agihkan sumbangan atau bantuan,
kita tak tengok siapa mereka. Azan, mangsa bencana. Something like that lah. And then juga kita ada lagi satu apa? Rakyat yang berkeperluan. Okey, berkeperluan ini adalah the needy ones. Needy ones, Okey. So macam kalau kamu tengok, the needy ones means adalah macam cikgu bagi situasi lah. Okey, rakyat berkeperluan. Okey, semasa pandemik, Zen, ada di antara mereka ada kerja jalan, gaji jalan. Ada di antara mereka yang bergantung kepada dia kerja pada hari tersebut baru dia ada pendapatan. Kalau tidak, tak ada. So orang-orang ini adalah orang-orang yang berkeperluan. Memang perlukan bantuan. Zen, something like that lah. So bila kita bagi bantuan, kita tak tengok siapa mereka. Semua sama. Zen, iaitu semasa mangsa bencana alam, kita tak tengok mereka siapa. Semua kita agihkan sama saja. Zen, nak bagi sumbangan atau bantuan, semuanya sama. Boleh? Next, bersikap rational, the last one. Iaitu, kalau adil means, kita akan analisis situasi. Okay, so kita akan fikir analisis situasi secara this one, and then kita akan membuat pertimbangan moral. Okay, so tengok sini pertimbangan moral dekat sini adalah, tengok sini kamu dalam situasi ada option, 2 option saja, kamu kena pilih salah satu yang terbaik. Maka kamu pilih benda itu berdasarkan prinsip keadilan. Maksudnya, adil means what? Mengikut law. Mengikut peraturan. Azan, Okey, nampak? Something like that. Boleh? Okey. So, ini adalah 4 contoh prinsip keadilan yang ada dalam buku lah. So, cikgu just go through dengan kamu. Okey, yang penting adalah kamu kena ingat contoh. Yang ni. Maksudnya 5 contoh itu tolong ingat. Yang cara itu dalam situasi macam mana, you tak ingat pun tak apa. Azan, yang penting adalah fakta. Tolong ingat fakta dulu. Boleh slow-slow relax. Okay. Next. Now we go for the second prinsip. Ini bukan keadilan Ini adalah prinsip keprihatinan. Okey. Tengok sini Cikgu ingatkan balik Adil means law. Dalam law, semua adalah sama. Azan, okey, orang buat salah, mesti diberi hukuman. Kenapa? Kita nak dia sedar. Lain kali jangan buat. Dan kita strict. Maksudnya orang lain pun takut buat. Azan, okey, nampak. Boleh Okey, done. Okey, now sekarang, prinsip keprihatinan means, you tengok dalam keprihatinan ada satu benda. Apa ini? Hati. Azan. Okey? Dia ada hati dekat sana. So, kalau ada hati dekat sana, you buat pertimbangan moral kan? Okey? Okey. Kamu akan tengok keputusan yang kamu akan buat, pertimbangan moral means, kamu takkan tengok law. You don't see much law. Tapi dekat sini kamu akan tengok aspek kemanusiaan. Zen, so kamu akan tengok aspek kemanusiaan. Sini pun don't get confused. Sini pun ada pertimbangan moral kan? Zen, okey, nampak. Tapi sini kamu buat pertimbangan moral based on law. Tapi sini kamu buat pertimbangan moral based on kemanusiaan, aspek kemanusiaan. Azan, okey, nampak tu. Boleh? Okey, contoh cikgu bagilah. Okey, let's say ada student. Okey. Datang pagi-pagi. Azan, first period. Masuk saja, tengah-tengah first period dia tanya, cikgu, saya nak pergi kantin.
saya nak beli makanan. Hari ini lewat bangun cikgu, so tak sempat sarapan. I'm having some like gastric pain. Understand? So I need to take food. Kamu tanya. Kalau keadilan means, law says that kamu makan waktu rehat. Bukan sebelum waktu rehat. Betul kan? Understand? Okay, tapi kalau keprihatinan lain, aspek kemanusiaan. So saya bagi pass, okay, you can go and eat. Then, so any teacher stops you, just tell got permission from Mr. Suresh. Senang cerita, habis. Then, aspek kemanusiaan. Law means no, waktu rehat baru boleh makan. Then, aspek kemanusiaan dia lain. Faham? Okey, nampak. So kamu kena tahu semua benda ni lah. Azan. So kadang-kadang bila kita buat keputusan, kita kena tengok Azan, benda-benda macam ni lah. Okey. So another one adalah mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. So kadang-kadang kita kena tengok situasi. Azan. Okey, so cikgu bagi contoh. Okey. So kita pernah ada case selalu cikgu bagi contoh semasa PKP, ada ibu tunggal. Dia tak ada kerja. PKP lah, tak ada kerja. Tapi dia ibu tunggal lah. Bapa tak ada lah. Demi suami tak ada lah. Maka anak dia lapar. Dia tak ada duit. Maka dia pergi pasar raya, dia curi susu dan tertangkap. Susu tepung lah. Azan, tertangkap. Azan. So dalam situasi ini, kalau saya adalah pemilik pasar raya, so kita ada peraturan kan, kalau kamu ditangkap mencuri means akan diserahkan kepada polis. Azan, nampak? Confirm akan diserahkan kepada polis. Itu keadilan. Azan, tapi kalau saya tengok aspek keprihatinan means, hati, saya tengok aspek kemanusiaan, mungkin saya akan maafkan. Maksudnya, saya takkan serahkan ibu itu kepada polis. Sebaliknya apa saya buat? Okey, saya maafkan dia. Okey, tapi maafkan pun saya bagi warning juga. Saya tak serahkan dia kepada polis, saya maafkan dia secara ikhlas, tapi saya bagi warning, amaran. Lain kali buat means saya tak tengok. Kali kedua you buat salah, confirm akan hantar ke polis. Azan. Dan oleh kerana kenapa kamu curi? Kamu bagi situasi semua. Okey. Besok datang bekerja dekat pasar raya saya, you sapu semua, you bersihkan, so saya bagi you gaji. Azan. Then I potong daripada gaji kamu. So susu ini bukan free. Something like that lah. Azan, nampak? So itu kita panggil aspek kemanusiaan. Kita tengok situasi. Kalau dia ada duit means ibu tunggal tu kalau ada kerja duit mungkin dia tak curi, tapi situasi memaksa dia. Understand? But we cannot be too good like that lah. Kita masih bagi dia amaran. Dan kita tak bagi dia free. Kita suruh dia bekerja dan kita potong daripada gaji dia. Azan, ini lebih kurang. The main thing adalah sepatutnya ikut law, kena tangkap, kena serahkan kepada polis. Azan, okey, nampak. Tapi saya maafkan. Maksudnya saya bagi you second chance. Peluang kedua. Untuk betulkan diri kamu lah, something like that. Boleh So dalam membuat keputusan untuk sesuatu situasi berperi kemanusiaan means kita gunakan prinsip keprihatinan. Azan. Sebab kalau sini means kita akan gunakan prinsip keadilan means law. Undang-undang. Boleh sini kita gunakan hati. Azan, okey, so you tengok. Contoh prinsip senang saja, kamu berperi kemanusiaan. Azan, berperi kemanusiaan. Actually dalam moral kamu ada satu topik berperi kemanusiaan. Azan, okey, nampak tu, berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan means kamu ada sifat wajar manusia. Maksudnya kalau kamu manusia mesti ada sifat-sifat inilah. So mereka kata ada 3 sifat. 1, kamu bertimbang rasa. Next,
kamu akan tolong orang yang susah, dan bila orang susah kamu mengasihani. So dia ada bertimbang rasa, mengasihani, tolong menolong. Itu semua adalah sikap manusia biasa. That means sifat wajar bagi manusia means manusia mesti ada 3 sifat ini. Something like that lah. Zen, Okay, so keprihatinan means memang kamu berperi kemanusiaan, maksudnya kamu selalu tunjuk sikap simpati, okay, terhadap mangsa bencana. Then after that, kamu ambil kira keperluan. So bertimbang rasa means kamu ambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Zen, less fortunate lah. Zen, okay, nampak tu. Boleh. And then menunjukkan perasaan kasih sayang. Okay. Ini perkataan pun kamu tak boleh guna. Sebab ini adalah nilai universal. So kamu tulis menunjukkan perasaan cinta. Baru betul. Understand? Replace this word. This one cannot use. So menunjukkan perasaan cinta. Cinta apa? Kamu, ni perkataan sayangi pun tak boleh. You tulis mencintai. Understand? You tanya saya personally, saya tak suka peraturan ini. Tapi apa nak buat? Atasan sudah tetapkan peraturan, kita ikut. Zen, ridiculous. Okay, next also. Menyayangi sesama insan tak boleh. Menyayangi tak boleh. Okay, kamu kena tukar. Mencintai sesama insan. Zen, tukar ni. Ini pun kamu kena tukar. So you know why the purpose cikgu nak kamu tengok dekat sini saya isi daripada buku teks bulat-bulat tau. Dan menyayangi semua cikgu isi buku teks. Tapi perkataan ini kita tak boleh guna dalam peperiksaan. Zen, ingat. So saya suruh kamu replace. Okay, next. Kalau saya ada prinsip keprihatinan means saya jaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri. Maksudnya saya akan libatkan diri dalam aktiviti sukarela, program sukarelawan. Even program sukarelawan ini, kadang-kadang program sukarelawan, so kamu become volunteer lah. Even volunteer, becoming volunteer pun ada satu topik. So kita panggil dia program community. Satu lagi tengok sini. Dekat sini pun sudah ada. Peri kemanusiaan is one topic. Even jadi sukarelawan itu dalam apa program community yang tu pun ada satu topik. Dan even bila kita sediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan. Zen, so kita sangat prihatin. Zen, okay, next. Kepedulian. Kepedulian means adalah you are very concerned. Dalam BM kita panggil dia sikap ambil peduli. Maksudnya bila kamu tengok orang susah, you peduli. Ambil peduli, you cepat bantu dia. Something like that lah. So kamu bantu golongan yang memerlukan bantuan. Kamu bantu dan menyelamatkan haiwan yang dianiaya. Azan. Then the last one adalah kamu adalah pemurah. Pemurah means you're very generous. Generous means apa? You tak berkira. Just give saja. Kamu tak berkira. Azan. Charitable lah. Charitable. Understand? Atau very helpful lah. Understand? Macam contoh dia macam soal memberikan bantuan kewangan apabila diperlukan. Kamu tak berkira. Understand? Then nak luangkan masa dengan untuk bantu orang pun kamu tak kira. Tak berkira. Kamu pemurah. Very generous. Okay? Nampak? Dapat? Okay. Done. Next. Apa kepentingan membuat keputusan menggunakan prinsip keadilan? Okay, so kalau law semua sama means, maka dia tidak jejaskan kepentingan orang lain. Azan, okay, nampak? Dapat? Azan, okay. Then another one adalah dia menjaga hak kemanusiaan sejagat. Sejagat means adalah universal atau kita panggil global. Topik ini is a bit like heavy tau. Zen, Okay, next.
mengelakkan perselisihan faham. Sebab adil means everybody knows that you are very fair. Azan, maka benda ini tidak, bila you buat keputusan, you bagi hukuman dan sebagainya, there won't be any misunderstanding, semua tak ada. Sebab they know you are very fair. Azan, dan ini akan membela juga nasib golongan yang tertindas. Azan. So untuk yang golongan tertindas, cikgu beritahu kamu lah, adil lah. Kadang-kadang dalam dunia benda yang tak adil berlaku. Azan, okey, nampak tu. Okey, ada orang di negara India lah, understand? Latest pun ada gambar dia keluar. Understand? Ini bukan Shah Rukh Khan, bukan. Ini Salman Khan. Understand? Salman Khan ini memang dia berbakat, very famous actor dan sebagainya, tetapi dia ada buat kesilapan dalam kehidupan dia. Satu hari dia as usual lah, ini golongan yang artis semua pergi pub, pusat hiburan dan sebagainya, minum arak, dia mabuk, dia bawa kereta dan dia langgar orang awam miskin tepi jalan itu, mati. Azan, but able to escape. Azan, now acting film on. Understand? Okay, nampak. Azan, so yang menjadi mangsa tu adalah golongan yang tertindas kadang-kala. Azan, tapi kalau kamu adil means nasib golongan tertindas pun dapat dibela. Sebab dia miskin. Azan, this fella kaya, lebih kurang macam itulah cerita dia. Azan, okey, nampak. So adil means dia tak kira kamu siapa lah. Azan, sama saja. Boleh, okey, nampak. Okey. Next, kepentingan membuat keputusan menggunakan prinsip keadilan. Apa kepentingan dia? Mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. Azan, so kamu tak jadi mangsa keadaan sebab adil, untuk semua sama. Azan. Dan dia menjamin keamanan dan keharmonian. Azan, maksudnya always lah, kalau adil means you can obviously can maintain peace and harmony dalam masyarakat. Sebab you are very fair. Law adalah very fair. Orang buat salah, hukuman tetap. Azan. Dan semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Dia tak kira kamu siapa. Macam tadilah kamu belajar kan. Status sosial kamu ke atau sosioekonomi ke, dia tak kira. Semua sama. Zen, sebab itu kamu tengok dekat sini, semua lapisan masyarakat, tak kira kamu ni atas ke bawah ke, B40 ke, M40 ke, T20 ke, mereka tak kisah. Zen, okay, next. Okay, dalam topik ini kita ada satu bahagian called strategi menakul. Menakul means kita fikir, nak buat keputusan, sebelum buat keputusan, kita fikir dulu. Analysis properly. Zen. So sekarang, kamu nak gunakan sama ada prinsip keadilan atau keprihatinan, mana satu kamu nak gunakan? The whole process. Azan, okay. Dia ada dalam buku teks, we cannot avoid. Understand? Saya tak boleh kata benda ni tak penting. No. Sebab dia ada dalam buku teks, kamu kena baca apa? Konsep. This page mesti baca. This page mesti baca. Masih dalam konsep. Yang ni pun masih ada dalam konsep. Termasuk yang ini ada dalam konsep. Dan sampai sini ada dalam konsep. Barulah dia masuk pengukuhan. So minimum a student must read apa yang ada dalam konsep. Untuk fahami chapter tersebut. That's all. Jangan takut. Relax. Zen. Okay, nampak. Bila you tengok soalan nanti you faham. Zen, sekarang mungkin kamu rasa pening sikit. Zen, okay. So sekarang you tengok, what is this? Contoh strategi penyelesaian konflik.
Okey, dia ada 4 langkah ikut urutan. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Dan 4 perkara ini kamu kena ingat fakta dia digunakan dalam situasi ini, then the whole process is here. Konflik, pertimbangan moral, pemilihan prinsip, kamu pilih antara ini dua, and then your justification, why you pilih. Azan. So samalah konflik, pertimbangan moral, buat keputusan sama ada keadilan atau ni, and then justification, the whole thing. Azan. Dalam topik ini ada benda tu lah, so kita tak boleh avoid. Kita kena habiskan sukatan, kena belajar. Azan. Finish syllabus means benda penting yang ada dalam buku teks wajib you baca. Azan. Boleh Okay, nampak. Don't give excuse. Tak baca benda tu. Boleh? Okay. So you tengok the first one. Okay. Situasi yang mereka bagilah. Charles adalah atlet yang sering mewakili sekolah, peringkat negeri atau kebangsaan. Dia memang minat dalam bidang sukan, tapi dia mempunyai masalah disiplin, iaitu kehadiran dia tak bagus dan dia digantung sekolah lah. Azan. And semasa tamasya sukan antara sekolah peringkat negeri sedang berlangsung, Charles membuat rayuan pihak sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. So dia mohon agar diberikan kebenaran untuk ambil bahagian dalam acara larian. Okay, bagaimanakah pihak sekolah membuat keputusan terhadap rayuan Charles? So ada dua prinsip kan, mana satu dia guna. Azan, okay, tengok. So now sekolah ada konflik. First step adalah konflik. Apa konflik dia? Dia tak tahu sama ada membenarkan dia atau tidak, betul kan? Azan. Membenarkan Charles mewakili sekolah dalam bidang sukan atau terus gantung dia. Sebab dia ada mohon, dia ada buat rayuan. Azan, nampak? So konflik now. Sekolah nak buat keputusan. Azan, konflik ini kita panggil apa tahu? Tadi kamu belajar lah. Okay, cikgu tunjuk. Konflik itu adalah kita panggil apa? Kita dalam masa dilema moral. Nampak? Tadi cikgu bagi contoh apa? Dilema moral means don't know which one to choose. Azan, Okay, dengar sini Okay. Cikgu pernah tengok satu situasi di mana satu lelaki, dia suka dua amoy. Satu amoy, nama dia Kanmani, lagi satu Khatijah. So dia, mana boleh dia pilih kedua-duanya kan? Understand? Dia kena pilih salah satu saja. Azan. So sekarang dia dalam keadaan serba salah. Mana satu mau pilih, dia tak tahu. Azan. Boleh nampak itu contohlah. Atau kamu semasa belajar form 4, masuk form 4. Somebody propose you. You mau tanya, you serba salah. Mau jatuh cinta ke atau tak mau jatuh cinta? Azan. Nampak tu. Tunggu you tahu. Understand? Sekarang adalah masa untuk kamu belajar. Bukan cari soulmate. Ada faham? Azan, belajar dulu. Azan, ini semua tak perlu. Itu pilihan bijak. Azan, nampak tu. So bila kamu ada dilema moral, itulah konflik lah. You don't know which one to choose So kamu ada konflik. Tapi sini cikgu tak tunjuk dalam buku teks ada. Apa konflik kamu? Mau benarkan Charles wakil sekolah atau stay on gantung saja? Okay, so kita kena sekarang buat pertimbangan moral. Kalau prinsip keadilan means, as usual adil means, kita tengok siapa dia. Dia buat salah, maka tak boleh wakil sekolah dalam apa-apa aktiviti. Sebab dia gantung ready. Kalau prinsip keprihatinan means, saya tengok budak itu, dia tak pandai belajar, tapi ini satu-satunya talent yang dia ada. So dia tunjukkan minat dan bakat dia dalam bidang sukan. So maka saya tak sepatutnya
pinggirkan dia lah, bagi dia peluang. So, apa dilema pihak sekolah pentadbir? Murid bermasalah tetapi berpotensi mengharumkan nama sekolah. So, saya dilema sekarang, mau benarkan atau tidak. Then after that, saya tahu ada dua prinsip kan. So, prinsip keadilan says that setiap murid perlu mematuhi peraturan sekolah dan we have to be very strict so that dia, kalau kita tak benarkan dia, budak lain pun takut mau buat sebab dia tahu kalau buat masalah disiplin nanti kita tak boleh wakil sekolah. So, boleh menjadi pengajaran kepada murid bermasalah. Okay, kalau keprihatinan means kita beri kebenaran kepada, tapi bersyarat. Tengok, tadi cikgu beritahu kan, orang buat salah, macam ibu tu, curi susu. Saya tak serahkan dia kepada polis. Azan, saya bagi dia susu. Okay, you ambil susu ni. Tapi syarat dia adalah, lain kali buat you curi means, mesti masuk polis. Saya akan serahkan kamu kepada polis. Azan, something like that. Nampak tu? Tapi saya kata lain kali jangan buat. Satu. Lepas tu lagi satu, susu itu bukan free. Kamu kena kerja dan saya akan potong gaji kamu. Understand? Something like that. And at the same time also, the person must berjanji takkan ulang lagi lah perbuatan yang sama. Something like that lah. Keprihatinan. Maksudnya saya tak buat perkara adil. Azan, saya buat based on keprihatinan. Nampak tu? So justifikasi dia adalah, kalau saya pilih keadilan means what? Why? Kalau saya pilih keprihatinan. So dekat sini dia pilih keprihatinan. Iaitu dia dorong pelajar berbakat itu menunjukkan kebolehan and then dia beri peluang second chance lah kepada murid itu agar dia sedar akan kesilapan dan dia ambil bahagian sebab dia mau tingkatkan prestasi diri dia. Something like that. So, di sini, end of the day, saya benarkan dia wakili sekolah. Tapi kalau keadilan means mungkin tak ada. Something like that. So, the whole process lah mereka bagi sebagai contoh. Okay, jangan takut just baca saja benda tu dulu. Okay, sekarang kita masuk bahagian soalan. Tapi before that, dia ada perasaan. Bangga bersyukur. Cikgu ambil daripada buku teks lah. Anggota masyarakat berasa bangga dan bersyukur sekiranya prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan menjadi amalan dalam kehidupan. Boleh? Okey. Before cikgu masuk soalan, cikgu tunjukkan untuk topik ini ya. See the situation lah. Apa yang ada dalam buku teks. Tengok. Kalau kamu young age masuk penjara, Azan, masuk penjara lah, Azan, dan kamu sedar silap langkah dalam hidup, sudah masuk penjara tapi you rasa you want to continue studies, boleh, tak salah, Azan. So dalam penjara kita ada sekolah dalam penjara, benarkan kamu. And lately ada satu case di mana budak itu saja young age masuk penjara, tapi bila dia keluar, so maksudnya sudah beberapa tahun duduk dalam penjara, now dia keluar, tetapi dia keluar dengan PhD sebab dia belajar dekat penjara. Azan. So bila kamu berkelakuan baik dan sebagainya, hukuman kamu boleh diringankan. Maksudnya dalam penjara ada jailer. Nampak tu? Okey, nampak tu. Apa hukum? Jailer ada hukum kan? Jailer ini dia tengok you ada perubahan sikap dan sebagainya, maka dia akan syorkan kamu untuk dapat pengampunan. So dalam Malaysia pun ada kan, kamu bersikap baik, pengampunan. So maksudnya setiap tahun bila birthday sultan atau agung, raja, mereka akan beri pengampunan kepada orang-orang sedemikianlah yang ubah sikap. Azan, okey, nampak. Ini semua kamu kena tahulah isu lah yang boleh dia tanya. Okey, tengok sini. Polis trafik. Dia tahan orang ini sebab bawa kenderaan laju.
Tapi bila dia tahan, dia bagi reason kenapa. Sebab bapa dia dekat sini sakit. So rushing to hospital. So kalau keadilan means orang itu sepatutnya bagi saman. Kalau keprihatinan means dia tak bagi saman. Zen, nampak tu? Something like that. Sebab dia tengok situasi. Zen, I hope you can understand the topic well now. Zen, sebab bila you baca apa ni cikgu pening. Zen, tapi bila you tengok soalan nanti senang. So jangan takut. Okey, ini situasi juga. Emak ini kerja dekat kedai kasut terkenal. Dan dia tengok ada sport shoe, anak dia wakili, let's say masuk MSSD dan sebagainya, kena beli spike. Zen, tapi dia curi. Zen, nampak atau cerita dia lah. Zen, ini pun boleh ditanya dalam soalan. Zen, actually dia ada alternatif lain. Bukan curi penyelesaian dia. Ada alternatif lain. Zen, something like that lah. Okay. Then, nowadays, kerajaan kita sudah buat keputusan untuk mansuhkan hukuman mati. Gantung sampai mati lah. Zen, okay, so kamu kena tahu isu ini. Apa lagi isu kamu kena tahu tau? Okay. Kamu mesti tahu keldai dada. Zen, isu ini pun kamu kena tahu. Zen. So, topik ini belum keluar. Soalan secara spesifik mereka tak pernah tanya. Tapi ada satu tahun dia tanya keprihatinan saja. Iaitu kucing. Dalam Malaysia, ada satu orang, dia ambil kucing, dia masukkan dalam mesin basuh dekat Dobi. Zen, okey, nampak. Itu saja dia guna perkataan keprihatinan untuk haiwan punya. Itu saja. Dia tak tanya yang apa yang ada dalam topik ini belum ditanya. Zen, maka topik ini menjadi penting. Ada banyak isu. Okey. So now we go for soalan. Okey, structure. First soalan. Hari ini ambil masa sikit sebab inilah topik yang ada banyak perkara kecil-kecil dan dia mengambil masa. Okey, relax. Okey, jangan takut. Okey, so you tengok. Okey, siapa ini yang cantik? Okey, tunggu. Tengok. Nama dia apa? Kitty Suresh. Nampak? Dia Kitty saja cantik, tapi tambah saya punya nama lagi cantik dia. Tengok, tapi apa dia buat? Dia kenapa dia cantik? Nampak dia ada nama saya dekat belakang, tengok. Bertambah cantik. Okey. Kitty Suresh merupakan ketua Jabatan Kewangan. Dia berkhidmat 25 years dalam syarikat tersebut. Baru-baru ini dia terdesak, desperate. She use up the money, company's money, tanpa kebenaran. Sebab anak dia menjalani pembedahan segera. Perlu jalani pembedahan segeralah, Zen. Dan tindakan itu telah diketahui oleh majikan dan Kitty Suresh, majikan tak maafkan dia, terus dakwa dia dekat mahkamah. So maksudnya majikan dia guna prinsip apa? Keadilan. Zen, kalau keprihatinan lain cerita. Dan kadang-kadang berlaku juga situasi they can give, dia akan pulangkan sendiri duit tersebut. Okay, ambil duit, lepas tu syarikat punya nanti pulangkan balik. Zen, whatever lah. Okay, so you tengok soalan dia. Okay. Bagaimanakah means cara. Dan dia ada tanda soalan means, kamu sudah tahu, boleh bagi fakta, 2 fakta atau bagi fakta huraian pun boleh. Suka hati kamu. Zen, So dia tanya bagaimanakah cara prinsip keadilan dan keprihatinan dapat digunakan untuk mengadili kes di atas. So kita tak mau tengok yang inilah. Zen, dia tanya bagaimana. Sampai sini you bacalah. Kan? Okay? Okay. Prinsip keadilan means what I will do. As a majikan lah. Zen, kalau keadilan means confirm lah.
Zain, jangan salin balik benda ni, dakwa dalam mahkamah semua tak ada. You give the reason why, bagaimanakah cara dia. So, majikan atas ini sudah ada tau, didakwa dalam mahkamah. So you beritahu majikan bertindak sedemikian. Atau kamu nak tulis pun, bertindak, majikan mendakwa. Satu kali tulis nama. Okey, Kiti Suresh satu kali tulislah cukup. Okey, mendakwa Kiti Suresh kerana perbuatannya adalah salah di sisi undang-undang. Maka kena dakwa. And then saya ada beritahu kamu kan, kenapa ini prinsip keadilan, law, buat salah mesti serahkan kepada polis, mahkamah, Zain. Dan mesti ada hukuman so that dia insaf, lain kali tak buat. Okay, so majikan mau dia, tak payah lagi sebab nama dia panjang sangat, kamu ringkaskan dalam exam, try to ringkaskan, tapi satu kali tulis nama penuh. Okay, majikan mau dia insaf. Insaf setelah jalani hukuman. Zain. So kalau prinsip keadilan means yes, kita kena dakwa dia sebab perbuatan dia memang salah di sisi undang-undang. And kita mau insaf. Dia insaf setelah jalani hukuman. Zain, 2 poin cukup. Zain, okay, nampak. Atau yang last ayat kamu pergi tulis, let's say lagi satu. Majikan ingin majikan, you boleh katalah majikan bertindak tegas kerana tidak mahu perbuatan ini dibuat oleh pekerja lain. Macam tu pun boleh. Tapi yang ni kamu sudah bagi 3 poin. So yang ni dapat markah, yang ni dapat markah, yang ni dia tak bagi markah. Dia tulis maksimum saja. Maksimum huraian kamu. Something like that lah. Zain, okay, nampak. Okay, next. Kalau keprihatinan means, saya dah beritahu kamu, kita maafkan. So majikan maafkan Kiti pun cukup lah, tak tulis nama saya pun okey, still okey, cantik juga, understand, nampak. So majikan maafkan Kiti kerana fahami situasi ini. Ini yang kamu belajar kan. Kalau keprihatinan means kita tengok situasi. Kita tak mahu dia jadi mangsa situasi. Understand? Okay, nampak situasinya. Yang perlu selamatkan anaknya. Nyawa anaknya. Nampak? Zain, nampak? Okay, you maafkan tapi you are strict. Kamu ada syarat. Zain, so majikan beri amaran akan ambil
tindakan tegas jika dia ulangi kesalahan yang serupa. Nampak? Then you can even write this one also. Majikan meminta Kirti untuk bayar balik wang tersebut secara ansuran. Nampak? Kalau keadilan means dapat saja terus tangkap bagi polis. Case, go on, all that. Understand? You lepas tangan. Understand? Tapi dekat sini, no. Sebab keprihatinan dia tengok situasi semua. Understand? And then, dia juga telah berhikmat dalam syarikat 25 years lah. Understand? Dan dia bukan ambil duit ini untuk pergi melancung, beli diamond pink color semua. Tak ada kan? Understand? Okay, nampak tu. Boleh. Dapat? Okay, next. Adakah mencuri wang syarikat solve everything? No. There might be alternative lain. So soalan seterusnya tengok. Nyatakan. Soalan ini saya tambah banyak fikir sebab dia ada 3 point. Dia sudah bagi Roman 3 markah. So I just bagi fakta saja, tak payah huraian. So dia tanya, nyatakan langkah-langkah yang patut diambil oleh Kirti Suresh untuk atasi masalah bagi membiayai kos perubatan anaknya. Jangan tulis sini mencuri, itu salah satulah, tapi tak baik. Dia tanya langkah yang patut dia ambil. Azan. Okey, tulis satu kali nama dia penuh. Lepas ini kamu boleh tulis dia semua. Okey, so Kirti Suresh boleh pinjam daripada saudara mara, rakan atau majikan pun boleh. Sometimes orang perlukan money, kadang-kadang dia boleh mohon ambil advance punya daripada majikan. Majikan can help. Okey, nampak. Selain daripada itu, you boleh kata dia boleh mohon. Perlukan duit means ada personal loan what? Nampak? You boleh mohon personal loan. Dalam bank kita ada 2 loan lah. Satu personal loan, another one business loan. You can go for personal loan sebab you perlukan duit. Nanti you bayar balik. Nampak tu? Okey, selain daripada itu, bila ada masalah macam ini, engkau ada undi pilih wakil rakyat kan? You can even boleh minta bantuan mereka. So mungkin itu ahli parlimen itu bawa you ke RTM, buat satu show dalam radio. Lepas tu you cerita you punya masalah. Lepas tu ada nombor telefon kamu semua diberi dan sumbangan comes in. Itu semua arrangement can be done by wakil rakyat. So you can mohon bantuan wakil rakyat. Atau kita ada agensi kerajaan pun yang boleh bantu, atau NGO also can bantu. NGO adalah badan bukan kerajaan. Okey, nampak? Cara lain lah. Okay, now dia tanya sekarang, if you majikan, which one you choose? Adil or keprihatinan?
Sekiranya anda merupakan majikan Kirti Suresh, apakah ini kamu kena tahu you kena bagi tindakan and then you kena bagi justification dia. Alasan pun kena bagi. 3 markah. So yang ini fakta kamu adalah apa tindakan kamu plus with 3 markah, 1 fakta, apa tindakan you, then justifikasi means huraian. So kamu kena bagi 2 ayat huraian. Altogether baru 3 markah. Tengok. Apakah means tanda soalan ada open. You can give all facts tetapi belakang itu dia ada tulis beri justifikasi means alasan. Maka ini adalah penerangan. Azan. Okey. So kalau saya kalau cikgu kalau saya zoom saya tengok nampak tengok muka pun saya tak mau hantar dia ke polis lah, balai polis. Boleh Okey, nampak. Sudah zoom. Sekarang zoom out. Okey. So, apa tindakan saya? Okey, memaafkan. Satu kali tulis nama dia penuh. Setiap kali bila ada soalan, C means make sure satu kali nama dia penuh. Lepas tu kamu boleh guna dia. Zen, kata ganti diri. Satu kali mesti sebut. Okay. You maafkan, you nak tulis justifikasi saya, boleh. Tak tulis pun tak apa. Some student like to write like this lah. Nampak, memaafkan dia justifikasi saya. Tapi ini ada markah, ini tak ada markah. Zen. Then after that your justification you want to write here kan, alasan kamu. Why? Watak adalah sekiranya anda means mesti ada perkataan saya dalam jawapan, kalau tidak boleh dapat kosong. Untuk tindakan kamu dapat markah lah, untuk huraian terdapat markah sebab saya langsung tadi. Atau sini ada justifikasi saya, you selamat. Zen, okay, nampak. Okay. Let's say kalau kamu tak bagi justifikasi saya, mesti ada perkataan saya. So saya, kenapa you maafkan dia? Sebab saya simpati melihat situasi. Okay, situasi. Lepas ni guna dia. Dia yang hilang akal. See situation menyebabkan dia tak boleh fikir dan terus pergi buat salah. And actually memang ada solution lain tapi dia tak terfikir sebab desperate sangat masa tu, buntu fikiran lah, something like that. So dia hilang akal. So this the thing kita dia orang baik tapi buat salah. So dia hilang akal untuk cari wang bagi selamatkan anaknya. Then what else I will do? Saya akan kutip derma daripada pekerja-pekerja lain untuk kurangkan beban kewangannya. Nampak? Boleh? Okay, done. Okay, next question. Ini yang cikgu cakap, keldai dada. You must understand what is keldai dada. Keldai means dalam bahasa Inggeris panggil apa? Donkey. Donkey ini bawa barang punya. Digunakan untuk bawa barang. So, you keldai dada means apa? You are a donkey, people use untuk edar dada lah. So, actually keldai dada means, maksud yang diberilah untuk keldai dada adalah, kita juga ada keldai account pun ada tau. Dia moral sekarang memang dia mencabar sebab kamu kena tahu semua isu semasa. Okay, keldai dada means apa?
Okey, seseorang yang secara rela ada orang lah, dia ada masalah keluarga dan sebagainya, dan sindiket akan gunakan kamu. Understand? So dia tahu you ada masalah, I can help you. You just have to do a small favor, ambil barang ini, ada Encik Patrick dekat sana, okey bagi. Understand? Dan dia tanya, dan kamu tahu, dia beritahu apa ada dalam, you tanya, dia cakap ada dadah. Understand? You sedar, you rela bawa. Understand? Sebab you want to solve your problem now, you need money. Understand? So seseorang yang secara rela atau diperdaya. Another situasi ada tahu, diperdaya menjadi, diperdaya means ada orang macam ini ya. Kamu mencari pekerjaan, so saya agensi pekerjaan. So saya kata okey, you bayar ini semua, okey besok memang kamu dapat kerja dekat Singapore. Azan. Okay, as soon as you reach the airport, pass this bungkusan bag ini, tolong pass kepada bungkusan ini, tolong pass kepada Encik Patrick yang akan sambut kamu dekat sana. So you are in the shock, you don't know that what you are carrying also. You tak siasat. Maksudnya kamu bukan secara rela, kamu diperdaya untuk jadi like a courier boy lah. Menjadi courier, membawa dadah ke negara lain. So bila kamu ditangkap, polis kena siasat lah. Azan. Nampak tu. Boleh siasat. Kamu ini secara rela atau secara diperdaya. Ditipulah. Macam ni tengok ni. Ada orang dengan kekasih dia pun ada. This issue kamu kena tahu, baru boleh jawab soalan dengan baik. Okey, tengok okay. Mengapakah isu di atas berlaku? Mengapakah? Dia ada tanda soalan dan dia ada Roman. Bila ada Roman, kamu kena bagi 2 sebab. And then 4 markah means, so yang ni automatic kamu kena bagi fakta, huraian, fakta, huraian. Mesti 2 fakta saja. Sebab dia sudah bagi Roman. Okey. Kalau sedar bawa means mereka nak duit. Azan, kenapa benda ini berlaku? So you bagi fakta. Apa fakta you? Ingin cepat kaya. Okay, then you tulis. Mereka means merujuk kepada kaldai dadah lah. Mereka ditawarkan imbuhan wang yang agak lumayan. Mereka tak bagi duit sikit untuk kamu tahu. You take a very good amount, lump sum duit. Sebab tu you sanggup buat. Okay, at the same time, kita ada orang yang terpedaya, tertipu, ditipu sindiket. Orang yang buat salah itu kita panggil sindiket. Ditipu sindiket di laman social media. Benda ini sebab saya tengok dekat soalan ni ada kekasih kan. So ini kita panggil you ditipu. Love scam. Okay, salah satu scam. Scam nombor 2 tertinggi dekat Malaysia, love scam lah. Nombor 1 adalah Macau scam. Semua isu kena tahu. Azan, anything can pop up dalam exam. Azan, so moral jadikan kamu berpengetahuan luas. Azan, kalau tidak tak boleh skor. Okay, so ditipu oleh sindiket di laman sosial kan, love scam kan. So kamu explain. Mereka
terpedaya dengan love scam. So cinta baharu, new love, cinta baharu dikenali dan sanggup lakukan apa sahaja untuk buktikan cinta mereka. Nampak? That's how the system goes lah. Nampak? So syndicate ini semua adalah orang yang betul-betul they observe. No? Orang tak pandai tak boleh jadi syndicate. Orang syndicate pun dia punya pemikiran bagus. Understand? Sebab tu kadang-kadang cikgu dalam sekolah marah. Pagi-pagi datang tidur. Budak-budak tu tak mau buat kerja. Understand? Nak jadi syndicate pun mesti mau fikirlah. Nothing dalam dunia ini you tak boleh buat tanpa pemikiran, tanpa pengetahuan. Kamu mesti mau pandai. Understand? Belajar. Tapi jangan belajar nak buat salah. Itu jangan buat. Understand? So moral student belajar. And jangan benarkan orang tipu kamu. You mesti smart. Understand? Okay, nampak? Okay. Okay, now huraikan dua kesan. Ini clearly dua dia sudah beritahu. Maka 4 markah means ini mesti confirm fakta huraian. Mesti 2 fakta. Okey, dengar sini B ini saya beritahu kamu huraikan 2 kesan sekiranya wanita terbabit dibebaskan atas prinsip keprihatinan. Okey, kamu kena faham. Actually soalan ni cerita apa tahu? Macam tadi cikgu beritahu kan, ibu tunggal datang curi, saya maafkan dia, saya bagi dia kerja, saya potong daripada gaji dia dan sebagainya kan. Kalau macam ini nanti semua orang mari curi susu lah. Semua dapat kerja dekat tempat kerja. Doesn't make sense, right? Zen, nampak tu. So maksudnya we cannot be too keprihatinan. Nanti people will take advantage, right? Zen. So itu soalan dia. Tengok. Kesan sekiranya wanita terbabit dibebaskan atas prinsip keprihatinan. Ada satu kelemahan dalam prinsip keprihatinan, tahu benda tu. Sebab adil means they don't bother, terus serahkan kepada polis. So kalau dimaafkan, what happen? No. Okay. Semakin ramai wanita tempatan jadi mangsa, victim. Then you explain benda ini. Wanita tempatan akan diperalatkan oleh sindiket dengan cinta dan janji manis. Nampak? Ini love scam lah. Macam ni tengok. Kekasih. Hasan. Dia single lah. Hasan. So, the Nigerian fella make use of these people. Hasan. Okay, nampak? Dan dia pun nanti masuk penjara, dia bebas. Kalau macam ni, they will take advantage. Nothing will happen to the wanita, right? So more mereka akan buat. Not strict what. And then case penyeludupan, the next kesan adalah case penyeludupan. Dada semakin meningkat. Atau berleluasa pun boleh. Semakin berleluasa. Then explain benda ini. Hal ini akan menjejaskan imej
negara kita di persada antarabangsa. Okey, dan nampak. Okey, now nyatakan dua usaha yang perlu dijalankan oleh kerajaan untuk menangani masalah keldai dadah. All the time kita boleh maafkan, Azan. So we have to be strict lah, Azan. Okey. So apa kerajaan boleh buat adalah dia tanya nyatakan dua usaha, dua markah, two facts. So kerajaan boleh anjurkan. Okay, I've told you earlier, you tulis kempen saja, anjurkan kempen, buat kempen, tak ada markah. Then, kalau kamu tulis kempen kesedaran pun belum ada markah. So, you mesti tulis nama kempen. So, kempen anti dadah. Another one, what government can be very strict. So, kerajaan perlu kuat kuasa. Undang-undang. Okey, dengan jatuhkan hukuman. Dulu kamu boleh kata hukuman mati mandatory boleh tulis. Hukuman gantung sampai mati boleh tulis. Sekarang no more already, so don't write. So dia diganti dengan hukuman penjara. Must know what is happening dalam country. Nampak? So hukuman sepanjang hayat. Nampak? Strict. Azan, Okay, nampak. Now we go for soalan. Any issue kan? Buku teks ada kan? Okay. Bila buku teks ini ditulis pada masa itu, dalam proses saja kerajaan sedang fikirkan nak mansuhkan. Tapi sekarang memang sudah dimansuhkan. Azan, Okay, nampak. So, keputusan tersebut harus disokong. Hukuman mati mandatory dihapuskan, mansuhkan, kamu kena sokong. Why? Okay, very simple. Cikgu beritahu kamu. According to agama, kepercayaan agama, all that, kita tak ada hak untuk ambil nyawa manusia. It's wrong. It's regarding hak asasi manusia. Everybody have the rights to live dalam world ini. Tak ada orang boleh lucutkan ambil nyawa sesiapa. Azan. Supposed to be like that lah. Azan, Okay. Kalau kamu gantung dia mati, you don't even give room untuk dia insaf dan sebagainya. Sebab itu terus hukum bunuh. Mati, that's it lah. Habis. Azan. In a way, kalau kita tengok, kalau macam itu baguslah. Kalau saya maafkan dia masuk dalam penjara, seumur hidup saya masukkan, 20 tahun, 30 tahun saya masukkan dia dalam penjara means, you know what happens or not? 20 tahun, 30 tahun atau 40, sekarang 30 tahun, nombor 20 tahun, 30 tahun, Azan, kita kena bagi dia makan setiap hari tau. So siapa punya duit itu, taxpayers money is used to mereka. Lebih baik you terus hukum dia, that's it, finish lah, no more wastage of money. You can fikir like that, right? Nampak. Tapi here cannot lah, Azan. Okay. So kenapa kita tak mau dia mati? Okay. Hukum mati tak mau. Sebab apa saja hukuman kita beri, hukuman harus beri peluang kepada pesalah untuk insaf dan di Malay word bertaubat. Azan. Sebab kita tak bunuh dia, kita masukkan dalam penjara. So dalam penjara dia repent apa dia buat salah. So dulu tak belajar, okay, saya improve myself lah, at least saya study. Then orang tengok perubahan sikap, itu jailer akan pastikan kamu dapat pengampunan. Azan, disyorkan. And then agung berkenan, dia akan maafkan kamu. You boleh balik kepada keluarga kamu.
then you can start off a new life again. Sebab itu mati means immediately mati gantung, nothing happens. So hukuman means dia mesti bagi peluang kepada pesalah untuk insaf dan bertaubat. Sebab tu kita kena sokonglah benda ni. Then pesalah mempunyai peluang. Kalau gantung means no peluang, no harapan. So mempunyai peluang dan harapan untuk bina semula kehidupan baharu selepas jalani hukuman. Nampak the reason. And then the fella can go back to the family. Dapat pengampunan, right? So dapat kembali ke pangkuan keluarga. Nampak? Masa sudah jalan sikit, kita dekat nak habiskan. Jangan takut. Okay, now. Keputusan kerajaan tersebut adalah berdasarkan prinsip keprihatinan. Berikan ciri-ciri prinsip tersebut. Dear student, ini yang cikgu kata textbook. Ciri-ciri keprihatinan adalah ini. The 5. Atau contoh dia ada dekat sini, contoh amalan ada dekat sini. Buku teks. Sebab itu kadang-kadang dia boleh tanya apa yang ada dalam buku teks bulat-bulat. Sebab itu fakta buku teks is a must. Bukan hafal, kamu boleh guna perkataan kamu sendiri. Okay, so ada 5 kan, saya bagi semua 5. Berperi kemanusiaan. Dan kamu ada kepedulian. Dan kamu adalah pemurah. Kalau kamu nak tulis bawah. Tunjukkan perasaan jangan tulis kasih sayang, tukar. Tunjukkan perasaan cinta. Nampak tu? Boleh? Dan ada lagi satu lah. Sini tak cukup tempat, so saya tulis kat sini. Menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri. Okey, nampak. Okey, next. Pada pandangan anda, apakah hukuman lain untuk gantikan? Semua ini cikgu beritahu kamu. They won't simply give soalan, no. Dia mesti based on buku teks. Buku teks is very important. Ini tu kajian, peringkat kajian. Nampak? Dia kena diberi hukuman lain. So, you kena tahu isu. Azan, Okay, nampak. Okay, so cikgu beritahu kamu ada 4 hukuman, tahu? Okay, one of it yang mereka cadangkan ialah penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup means bukan sampai mati you dekat penjara. They will give a jangka masa yang panjang. Dulu 20 tahun, sekarang sudah jadi 30 tahun. 30 hingga maksimum, tak boleh melebihi 40 tahun lah. Azan, so penjara seumur hidup. So you repent, you boleh minta belajar, perubahan sikap mereka boleh nampak.
you boleh dapat pengampunan, you boleh balik kepada keluarga. Azan, kalau gantung means immediately dot, habis. Okay, another one, dia boleh bagi sebatan, rotan boleh bagi. Then another one adalah hikmat masyarakat. Hikmat masyarakat means they ask you to do something for the society now. And dia adalah sukarela tanpa bayaran gaji tak ada. Azan. Okay, then the last one, you have another one. Yang ni kita panggil kerahan tenaga. Tadi yang ni hikmat masyarakat. Kerahan tenaga is hikmat untuk negara. And normally mereka akan gunakan kamu untuk tentera purpose. Azan. Atau kadang-kadang mungkin mereka gunakan kamu untuk buat kerja lain. Okay, let's say lah macam banduan negara China. Bila negara China ambil any project di luar negara, mereka ambil banduan mereka untuk bekerja. Azan. Then after you keluar daripada penjara, they will give the salary for that. It's not free. Azan, okay, nampak. Normally macam itulah kerahan tenaga. Okay, nampak ada 4. Okay. Okay, cantik, dan kerja kita. Okay, so cikgu stop recording dia.